Okay sahabat, Assalamualaikum semua. Hari ni Abang Iwan nak bawa korang tengok kapal selam ni kapal selam dia. Okey, sebelah kapal selam ni ada kapal terbang. Okey, kapal terbang. Okey. Sini kalau korang nak pergi cuma bayar RM10 aja untuk dewasa lah, RM5 untuk kanak-kanak lah. Tempat ni berada Kelebang, Muzium Kapal Selam Melaka bersama Hakimi. Okey, jom kita tengok kapal terbang pula. Jom kawan-kawan. Rian, jom kita tengok kapal terbang. Okey. Ini sabar Kimi, Baba nak tengok kapal terbang ni. Tak pernah tengok kapal terbang. Jakut Baba tak tengok kapal terbang ni. Okey. Ini adalah kapal terbang Malaysia apa nama ni? F5 F5 kapal terbang Malaysia kapal terbang Malaysia. Okey, kita boleh pegang benda ni. Okey. Okey, ini kapal terbang TUDM M2901. Dan juga ini adalah Skyhawk Skyhawk kapal terbang Malaysia juga. Ini Skyhawk kapal terbang lama Skyhawk. Okey, situ kita boleh tengok Muzium Kapal Selam Melaka. Jadi kalau nak tengok, kita tengok kejap lagi. Jom. Tak. Terbang tak. Assalamualaikum pada semua sahabat. Okey, hari ni Abang Iwan bersama anak Abang Iwan, Hakimi, kita akan menjelajah masuk ke selam ni Muzium Kapal Selam di Melaka Okey, jadi kita akan dekat dalam ni, apa yang ada apa yang seronoknya dekat dalam ni apa yang ada dalam kapal selam. Sama ni pun kita pun tak pernah naik kapal selam, mungkin tak pernah masuk kapal selam. Jadi hari ni kita akan naik kapal selam. Okey, baik, jom. Jadi kita dah masuk, kita akan tengoklah. Okey, jom Kimi, kita naik kapal selam Kimi, tengok. Okey, ini tangga dia untuk masuk lah. Okey. Jadi kita masuk dalam. Okey, masuk dalam. Okey, masuk dalam. Okey, dekat Muzium Kapal Selam ni ada kapal terbang tau. Ni ada 2 kapal terbang. Kejap lagi kita pergi tengok kapal terbang pula. Jom. Ya. Okey, ini kita masuk bilik torpedo Torpedo. Oh, ni ada pintu dia, pintu masuk dia. Tu pintu masuk keluar, itu keluar. Ni masuk dia. Okey, dalam ni kita boleh tengok bilik torpedo. Oh. Ni ruang torpedo Torpedo. Okey, dekat ruang torpedo ni ada torpedo bawah ni banyak torpedo semua ada sial lah. Ini ruangan torpedo untuk torpedo lah. Okey, dekat atasnya ada katil lah. Ini katil untuk tentera tidur lah dekat atas ni Ni katil untuk tentera tidur. Okey. Lepas tu tengok dekat belakang ni ada apa pula. Okey, ni naik tangga. Tengok ada ruangan ruangan sampai ke belakang. Okey, jom kita tengok sampai ke belakang Jom. Tempat ni memang sempit sempit gila Bayangkan orang tidur kat atas ni. Kat atas tu hatch untuk larikan diri. Okey, bayangkanlah. Bayangkanlah kau duduk dalam ruangan sempit ni berbulan-bulan macam mana perasaan kau lah naik dalam ruangan sempit ni berbulan-bulan. Okey, jadi inilah dia ruangan torpedo untuk letak torpedo. Okey, ruangan torpedo. Okey. Assalamualaikum pada semua sekalian Abang Iwan. Okey, hari ni Abang Iwan nak bawa kau dalam kapal selam jangan cakap Abang Iwan tak belanja bawa kau dalam kapal selam. Ini apa akan bawa kau macam mana suasana dalam kapal selam Jom kita tengok Tadi depan ni ada bilik torpedo. Depan ni bilik torpedo Ni kita berada di dalam kapal selam Kapal selam. Okey, bilik torpedo Ini pula bilik dalam dia ni kita tak tahu ni ada macam benda ni. Kita berada di dalam kapal selam okay, kita jalan ke depan. Okey, ni bilik komputer. Komputer. Okey, macam-macam ada. Okey, jadi kita berada di bilik kapal selam Okey. Oh, sejuk dalam dia Okey, ni susah juga nak tahu ni. Sempit tempat dia Bukan ni. Ni tempat untuk tengok torpedo lah. Kau tengok sempit dalam. Ada orang kat sini. Orang Kimi. Tak nampak. Benda tak tahulah. Jom
Okey, yang ini pula bilik ni lah, bilik untuk makan-makan lah. Ni bilik kecil-kecil. Oh, kecil bukan besar-besar macam tiup je. Okey. Okey. Kita pergi lagi. Oh, sempit betul lah dalam dia. Ada apa ni, Kimi? Tempat tidur. Tempat tidur Ada ni lah. Ada tempat masak lagi. Okey, ni tempat tidur pemerintah Ada apa benda ni dalam ni? Oh, ni katil kecil Katil kecil dalam ni kecil gila. Okey. Okey, Kimi. Kecil mana kalau Kimi kalau ni mana muat Kimi? Okey. Bilik apa? Bilik meeting. Kita ada tempat ini tempat untuk masak ni mungkin masak mak Datuk sempitnya. Sempit dia antara ni dengan ni nampak tangan ke sini. Sempit gila kapal selam. Jadi kita tengok lagi sampai ke depan ada apa. Okey, tadi ke depan. Okey, yang ini bilik macam ni bilik pegawai kot. Pegawai nah. Kecil ini bilik pegawai untuk makan. Ini bilik makan pegawai kot rasanya. Okey, yang ni ada lagi bilik tidur kru lagi. Tadi dekat sana ada lagi bilik tidur kru. Okey, jadi kita masuk lagi. Kimi, jangan Kimi. Bawah tu apa tu? Kimi. Gila kalau buat jatuh tadi keluar. Jangan tak boleh. Okey, dalamnya ada aircon. Okey. Tengok dalam memang sempit lah tempat ni. Memang sempit gila. Okey, ni bilik kru. Bilik kru Okey, bilik kru. Memang sempit sempit. Kalau saya pun sempit, kalau orang lain lagi sempit. Ni bilik kru juga. Bilik kru tak berapa kita tak tahu. Ni TV. Okey. Okey, jadi kita terus ke belakang. Tapi belakang ni rasanya dia dah tutup lah. Kita tak boleh sampai ke belakang Cuma sampai ke sini. Ni tempat tukang masak boleh sampai ujung tukang masak. Tapi tak boleh Kimi. Dia tak boleh bagi masuk. Okey, yang ini kiranya kita berada di bontot Bontot dia paling belakang. Ni tu ni bah. Oi, ini apa dia buat terkejut dia. Okey, ni terkejut. Sempit gila lah tempat ni, betul lah. Okey, jadi ini belakang ni dia tak bagi kita masuk boleh masuk. Oh, dia hilang masuk. Jadi kita tak boleh masuk. Kita tengok dari sini je. Tak boleh. Ni belakang ni lah. Ini mungkin engine room Engine room. Belakang ni adalah tempat enjin Depan ni tadi torpedo. Jangan Kimi, tak boleh. Saya tutup apa ni. Okey, yang ini kira tadi torpedo room, tempat makan semua apa sini. Yang last sekali adalah dia punya enjin tempat enjin Okey, jadi kita boleh tengok setelah lampau sempit macam mana lah orang zaman dulu. Kau zaman dulu orang duduk dalam sini betapa sempitnya kapal selam ni. Ni untuk naik ke atas Okey, ni untuk naik ke atas. Untuk naik dekat menara dia. Menara dia ke atas. Okey, jom. Tandas ni dekat mana Ni kot. Ni tandas ni kot. Ni tandas dia. Tandas kecil. Situ. Tandas kecil. Okey, jadi kita dah habis menjelajah kapal ni satu hari Okey, jadi kita balik bukan satu hari, kejap ni kot. Ni kapal dia. Kapal macam ni. Okey, ini pemandangan di luar Pemandangan di luar Oh, yang bawah tadi tu ni lah. Okay. Bawah tadi tu. Ni dia pemandangan di luar. Kau bawa dari kat alam dalam ni. Okay. Tadi dia terperangkap. Mana? Oh, ni tu yang tadi tu bawah jalan tadi tu untuk naik atas ni Okey, ni yang ni menara dia. Menara situ tapi tak gayat abang. Tengok pula bahagian belakang dia, bahagian ekor dia Yang tadi tu yang kita tengok tu bilik enjin. Tu bilik enjin. Ni belakang dia tu. Tu belakang dia. Jadi kita tengok belakang dia tu macam mana. Belakang dia ada enjin Ada enjin Belakang dia ada enjin, ada kipas ada enjin, ada kipas. Okey. Jadi habislah kita tengok museum ni. Jadi terima kasih dah selamat menonton pada semua. Museum ni berada di Kelebang, dekat je, tak jauh sangat. Jadi kita boleh pergilah tengok tempat ni macam mana. Okey, terbaik, mantap. Assalamualaikum.